Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asma Adibah binti Abu Bakar, nombor metrik 078588, akan membentangkan tugasan 1 bagi subjek Al-Mantiq Al-Hadis berkaitan jenis dan proses istiqra' daripada satu penyelidikan yang bertajuk Kesan Buli Cyber terhadap Psikologi Individu, kajian kes mahasiswa UTHM. Secara ringkas, istiqra' ialah kaedah induksi yang bermula daripada pemerhatian spesifik sehingga membolehkan kita membuat kesimpulan umum. Dalam konteks penyelidikan, ia digunakan untuk memahami fenomena melalui pengumpulan data dan analisis. Kajian buli cyber ini memberi contoh praktikal bagaimana istiqra' diaplikasikan dalam penyelidikan moden. Jenis istiqra' dalam penyelidikan ini ialah istiqra' nakis. Penyelidikan ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui soal selidik Google Form yang diedarkan kepada 85 mahasiswa UTHM. Disebabkan jumlah responden tidak mewakili keseluruhan populasi pelajar secara lengkap, kajian ini tergolong dalam istiqra' nakis atau induksi tidak lengkap. Namun, data yang diperoleh masih cukup untuk menganalisis kesan buli cyber secara signifikan. Kita beralih kepada proses istiqra'. Proses istiqra' terbahagi pada 3. Untuk proses yang pertama ialah mulahazat, iaitu pemerhatian awal terhadap fenomena. Dalam kajian ini, penulis memerhati bahawa buli cyber kerap berlaku dalam kalangan mahasiswa UTHM melalui media sosial dan aplikasi komunikasi digital. Penulis juga menyedari bahawa mangsa menunjukkan kesan psikologi yang negatif seperti rasa resah dan tekanan mental. Pemerhatian ini membentuk asas bagi kajian selanjutnya dan menunjukkan fenomena yang perlu dianalisis secara saintifik. Proses yang kedua ialah forum ilmiah atau hipotesis. Berdasarkan pemerhatian, penulis merumuskan satu hipotesis bahawa buli cyber memberi kesan negatif terhadap psikologi mahasiswa. Mereka juga membuat andaian bahawa faktor penyebab boleh datang daripada rakan sebaya, media sosial dan kurangnya kesedaran mengenai impak buli cyber. Hipotesis ini menjadi panduan untuk merancang kaedah pengumpulan data dan menentukan objektif kajian secara jelas. Dan yang terakhir, proses ketiga ialah barhanah, iaitu pembuktian hipotesis melalui hasil dapatan. Penulis mengedarkan soal selidik kepada 85 mahasiswa untuk mendapatkan maklumat tentang pengalaman buli cyber mereka. Data dianalisis untuk mengenal pasti corak kesan psikologi yang dialami mangsa. Kesimpulan kajian menunjukkan bahawa buli cyber memberi kesan negatif yang jelas terhadap kesejahteraan psikologi pelajar. Penulis menekankan kepentingan intervensi termasuk pendidikan, sokongan sosial dan kesedaran masyarakat bagi menangani masalah ini. Dengan itu, hipotesis awal terbukti secara saintifik melalui bukti empirikal. Kesimpulannya, kajian ini menggunakan istiqra' nakis kerana populasi responden terhad, tetapi masih membolehkan analisis fenomena secara saintifik.